Seramai 143 parti ditahan menerusi ops kutip di sebuah kompleks membeli belah di Ibu Negara. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Jafri Embuk Taha berkata 964 individu diperiksa dalam operasi tersebut. Operasi 2 jam itu melibatkan 106 pegawai dari Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Parti ini adalah terdiri daripada warga negara Indonesia, lelaki seramai 24 orang dan 32 orang perempuan. Bangladesh ada 26 orang lelaki, India 10 lelaki, Myanmar 10 lelaki, Nepal 3 lelaki, Pakistan ada 32 lelaki, Syria ada 4 orang lelaki, China ada seorang perempuan dari Republik China seorang perempuan dan Afghanistan ada seorang lelaki. Dan jumlah secara keseluruhannya kita telah tahan seramai 110 orang lelaki dan 33 orang perempuan. Keseluruhannya jumlah ada 143 orang semuanya.